Apakah yang dimaksudkan dengan liability tidak terhad? Okey, pertama, perniagaan mempunyai kapasiti hutang yang besar. Sebenarnya, liability tidak terhad tu dia merujuk kepada pemilik perniagaan. Kalau liability tidak terhad bermaksud hutang pemilik perniagaan tu tidak terhad lah. Sebab pemilik perniagaan tu dia kena tanggung hutang perniagaan. Sebanyak mana hutang perniagaan, semua hutang tu perlu ditanggung oleh pemilik perniagaan. Yang ini, perniagaan mempunyai kapasiti hutang yang besar ni kurang tepat lah. Okey, B, perniagaan mendapat pembiayaan bank tanpa had, tak ada kena-mengena. C, pemilik diberikan kepercayaan untuk mendapatkan pinjaman daripada pihak ketiga pun tak ada kena-mengena. Dan D, pemilik membayar hutang perniagaan dengan harta peribadi. Yes. Jika aset perniagaan tidak mencukupi, kan saya cakap tadi pemilik kena tanggung hutang perniagaan. So contoh, kalau perniagaan tu tak ada duit untuk bayar hutang perniagaan tu sendiri, so pemilik kena cairkan aset. Pemilik kena jual aset apa yang ada, kena jual untuk dapatkan cash and bayar hutang perniagaan. Jawapan dia adalah D.